Kenapa harga emas public gold lain daripada tempat lain? Jawapannya bukan sekadar harga, tapi ilmu dan nilai yang anda dapat. Saya adalah dealer public gold. Tugas saya bukan hanya jual emas, tapi saya kongsikan ilmu simpanan emas yang sebenar. Bukan sekadar nombor dalam akaun, tapi emas fizikal yang anda boleh pegang. So ini contoh kisah penyimpan emas, Encik A. Beliau beli 1 kilogram emas pada Mei 2025 dengan harga sekitar RM490,000. Bila beliau nak keluarkan duit simpanan dari bank untuk beli emas, pegawai bank sendiri cuba halang dan kata, kenapa beli emas dengan public gold? Bank pun jual emas. Jadi Encik A ni pun terus tanya dekat pegawai bank tersebut, kalau betul ada emas fizikal, saya nak 1 kilogram sekarang juga. Jadi pegawai bank ni terdiamlah sebab realitinya mereka tiada emas fizikal ready stock. Inilah bezanya public gold. Dekat public gold, anda beli emas, anda boleh terus dapatkan emas fizikal. Walaupun anda menabung dalam akaun emas GAP ni, emasnya tetap wujud dan anda boleh keluarkan bila-bila masa dari akaun emas GAP. Dan kini dah hampir 2 juta penyimpan emas yang yakin dengan public gold sebab emas sampai ke tangan bukan hanya janji atas kertas. Guru emas saya selalu berpesan, bukan emas yang buat kita kaya tapi ilmu tentang emas itu. Public gold bagi anda akses kepada ilmu, bukan sekadar jual emas sahaja. Jadi kalau anda serius nak mula simpan emas dengan cara yang betul, sama ada nak simpan gold bar ataupun dinar, saya boleh bimbing anda dari A sampai Z. Boleh terus rujuk pin video Aisyah atau terus hubungi Aisyah. Nanti saya akan bantu anda untuk buka akaun emas public gold sekarang dan saya akan bantu anda sampai berjaya. Berbaloi ke simpan emas ni? Pastilah berbaloi.